Sarawak 0-0. Talen membelakang servis ini. Oh, satu servis drop dapat dibaca oleh Azlan. Farhan. Masih dalam permainan. Baik. Azlan dapat menyelamatkan. Tiba giliran Thailand pula. Oh. Apabila menerima umpanan tadi, beliau begitu yakin. Set yang pertama 0-1. Syahir. Oh, keluar pula daripada Syahir. Dua kosong. Oh. Itulah. Sarawak Saka mengawal dengan kaki kirinya tadi di sebelah awal tadi. 0-3. Oh, baik daripada Syahir. Namun ada lagi Farhan. Oh. Main Thai tadi. Iaitu Racan Bipan. Buat balingan kepada Sarawak. Aduh, sayang. Yang dikutip oleh Syahir, Azlan dan juga Farhan. Bergerak solo pula. Cukup baik. Mengumpan untuk diri sendiri. Kita 0-1 waktu ini. Keluar. Benulah mata pertama dimiliki oleh Syahir. Membiarkan servis dilakukan oleh Sarawak Saka tadi. Keluar daripada gelanggang. Satu. Sasaran 3. Mata kedua pula dimiliki oleh giliran Sarawak pula. Kandas. Naik satu lagi mata untuk Malaysia. Tiga enam. Baik. Kaki kiri saja. Umpanan yang begitu. Namun Sarawak pula membantu untuk pada Racan Bipan. Oh. Azlan. Ada. Sayang. Mudah. Dengan Farhan pula tidak dapat mengawal. Rejaman dilakukan oleh. Cantik. Satu drop yang baik daripada Syahir. Saka. Servis. Sasaran 5. Itu menghala ataupun mencari sasaran yang baik bagi mengutip mata untuk mereka. Thailand bagi regu B, regu kedua ini. Satu lagi servis drop. Kali ketiga. Kali keempat. Gagal. Dan kawalannya tidak begitu kemas. 9-5. Gagal. 6-9. Baik. Dengan 9-7. Servis slice. Farhan keluar. Membuat percubaan.
Baik daripada Syahir. 10-8. Gagal. Semakin hampir untuk menyamakan kedudukan. Ayuh. Syahir. Servis tekung yang cukup kencang. Syahir Rosdi. Masuk. Ace yang kedua itulah yang saya nyatakan. Agak sukar. 10 sama. Oh, baik Farhan. Azlan. Cantik. Mengharapkan ada lagi ace yang bakal dilakukan oleh Syahir. Satu drop dapat dibaca. Sayang. 11 sama. Advantage Malaysia menerima servis. Farhan, baik. Clearance dilakukan. Seriwat. Rajan. Dan. Point. Mata untuk Thailand. Ketinggalan 6-0 tadi. Ada harapan juga untuk memenangi oleh kerana kejar-mengejar berlaku. Here. Servis laju yang telah pun dilakukan. 12 sama. Cantik kawalan Farhan. Masuk 13. 2 lagi mata diperlukan. Entak. Tiga 12. Ayuh Syahir. Apakah ada sinar? Ya. Mata akhir untuk Malaysia. Servis drop yang dilakukannya menyukarkan. Azlan baik. Farhan dan kepada Azlan. Baik. Baik. Betul-betul. 14-13. Kandas pula. 14 sama pula. 14 all. Baik daripada Syahir. Azlan. Hanya melakukan tapakan saja untuk mengutip satu mata. Ayuh. Semoga servis Syahir ini menjadi baik. Servis. Walaupun kita ketahui servis Sarawak ini cukup kencang dan juga laju. Come on, Farhan. Azlan. Masuk. Menang. Walaupun cuba dihalang